Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Syukri bin Zakaria, nombor matrik 072488. InsyaAllah saya akan terangkan bahagian pengenalan kepada pluralisme. Pluralisme ini bukanlah suatu yang asing dalam wacana keagamaan dan sosial. Bahkan Al-Quran sendiri mengiktiraf hakikat kewujudan kepelbagaian sebagai suatu ketentuan ilahi. Selain itu, konsep pluralisme merupakan suatu fahaman yang mengajarkan bahawa semua agama adalah bersifat relatif. Maka dengan itu, kita dapat lihat bahawa pluralisme ini merupakan suatu konsep sosial yang merujuk kepada kewujudan dan penerimaan terhadap kepelbagaian dalam masyarakat, sama ada dari segi agama, budaya, etnik maupun pandangan hidup. Seterusnya, kita beralih kepada sejarah kemunculan pluralisme. Pluralisme sebagai satu wacana sosial, budaya dan agama, dan ia bukanlah fenomena baru dalam sejarah pemikiran manusia. Selain itu, kemunculan pluralisme ini mula berkembang melalui pengaruh gerakan liberalisme di Indonesia, yang mana gerakan liberalisme di Malaysia tidak menggunakan istilah liberal secara terbuka dalam nama pertubuhan, tetapi ianya berbeza dengan Indonesia, yang mana Indonesia sendiri yang secara jelasnya menamakan pertubuhan mereka seperti jaringan Islam liberal. Dan antara faktor tersebarnya fahaman pluralisme ini adalah melalui buku-buku, majalah dan juga laman sesawang. Selain itu, isu-isu yang terjadi dalam pluralisme ini adalah dari segi isu kebebasan beragama, penggunaan kalimah Allah, dan yang terakhir ialah perkongsian sambutan perayaan dan acara keagamaan. Kita berbalik kepada objektif. Objektif yang pertama yang kita rungkaikan ialah sejarah kemunculan pluralism. Yang keduanya, kita ingin menerangkan kaedah golongan pluralism menyebarkan fahaman ini. Yang ketiga, menjelaskan kesan fahaman pluralism terhadap politik, ekonomi dan sosial. Dan terakhirnya, objektif kita ialah untuk memahami kesan yang dibawa oleh golongan ini, iaitu golongan pluralism terhadap agama Islam di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan berkaitan kaedah penyebaran pluralism. Menurut Taifah Majid, penyebaran fahaman pluralism di Malaysia terkait dengan 4 perkara. Yang pertama, melalui media massa. Melalui media massa, golongan ini menarik daripada buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel daripada majalah dan surat khabar. Sebagai contohnya, terdapat sebuah buku yang bertajuk Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 Tahun yang ditulis oleh Harun Natushan pada 1989. Buku ini diharamkan untuk dijual di Malaysia kerana terdapat beberapa unsur berkaitan pluralism. Yang kedua, cara golongan ini meneruskan ataupun menyebarkan fahaman pluralism melalui kursus kepimpinan pengurusan. Terdapat sebuah syarikat yang bernama Emotional Spiritual Quotient yang menyebarkan fahaman pluralism di dalam kursus kepimpinan. ASQ ini berpusat daripada Jakarta dan seterusnya dipanjangkan dan dibuka di Malaysia. Yang ketiga, penyebaran pluralism juga melalui ajaran keagamaan. Kebanyakan ajaran keagamaan ini difatwakan sesat. Sebagai contoh, Arifin Muhammad atau lebih dikenali oleh Ayah Pin. Ajaran ini lebih membawa kepada fahaman pluralism yang menyamaratakan semua agama sebagai agama yang benar. Yang terakhir ialah badan bukan kerajaan. Melalui badan bukan kerajaan, golongan ini menyebarkan fahaman melalui tokoh-tokoh yang terkenal. Jadi sebagai contoh, Yayasan Konrad Adenauer Stiftung telah membiayai persidangan kebangsaan toward the formation of the Interfaith Commission of Malaysia pada 2005. Jadi daripada NGO inilah mereka berkembang dan meracun minda-minda remaja dan masyarakat di Malaysia. Kaedah ini dimainkan oleh mereka secara langsung dan tidak langsung. Jadi sebagai masyarakat, kita perlulah mencari satu jalan untuk tidak terlibat dengan dakwah racun daripada fahaman pluralism. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zukhairi bin Zakaria, nombor matrik 072202. InsyaAllah saya akan menyambung pembincangan yang telah dilakukan oleh rakan-rakan saya, iaitu kesan terhadap politik pluralisme. Pluralisme ni, politik menjadi asas kepada sistem demokrasi yang sihat kerana ia membenarkan kepelbagaian pandangan dan penyertaan politik dari pelbagai kumpulan masyarakat.
Menurut Haywood 2021, pluralisme mengiktiraf bahawa tiada satu kelompok pun yang harus memonopoli kuasa. Sebaliknya, semua pihak harus diberi ruang untuk bersuara dan diwakili. Dalam sistem berparlimen, iaitu di Malaysia sendirilah, kewujudan pelbagai parti politik yang mewakili latar belakang etnik, agama dan ideologi yang berbeza adalah perkara utama pluralisme politik ni. Selain itu, pluralisme ini turut meningkatkan tahap penglibatan dalam proses pembuatan dasar. Sistem politik yang pluralistik menggalakkan kerajaan membentuk dasar yang mengambil kira keperluan pelbagai komuniti, termasuk kumpulan minoriti. Daripada tokoh Kim Licha 2007 menegaskan bahawa pengiktirafan hak kebersamaan bagi kumpulan minoriti budaya kaum adalah penting dalam sebuah demokrasi moden kerana ia menjamin keadilan dan keseimbangan sosial. Di Malaysia, wujud parti-parti politik berasaskan kaum seperti UMNO, MCA dan MIC. Ada juga PAS yang mencerminkan ciri-ciri ini. Namun begitu, pluralisme juga membawa cabaran terhadap kestabilan politik, terutama apabila wujudnya pluralisasi politik dan politik identiti. Dalam masyarakat majmuk, kesetiaan politik seringkali diasaskan kepada keanggotaan etnik atau agama, bukannya dasar atau ideologi yang dibawa oleh parti politik. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih. Jadi yang seterusnya adalah kesan terhadap ekonomi pula. Kesan terhadap ekonomi adalah merujuk kepada kewujudan pelbagai kumpulan etnik, budaya dan sosial yang menyumbang secara bersama dalam aktiviti ekonomi sebuah negara. Dalam konteks ini, pluralisme boleh memberikan kesan positif dan negatif terhadap pertumbuhan pembangunan dan pengagihan sumber ekonomi. Melalui perbincangan ini, meneliti bagaimana pluralisme boleh memperkasakan ekonomi melalui kepelbagaian kemahiran dan inovasi, tetapi juga boleh menimbulkan cabaran dalam bentuk ketidaksamarataan dan diskriminasi ekonomi. Dari sudut positif, pluralisme boleh menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi yang dinamik. Kepelbagaian etnik dan budaya sering dikaitkan dengan inovasi, kreativiti dan keupayaan menyelesaikan masalah secara pelbagai perspektif. Menurut Alessina dan Lafera 2005, masyarakat yang lebih pelbagai dari segi etnik dan budaya cenderung mempunyai kadar inovasi dan penciptaan perniagaan yang lebih tinggi kerana wujudnya pelbagai bentuk pengetahuan dan jaringan sosial. Dalam ekonomi global, keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai budaya memberi kelebihan daya saing yang penting bagi masyarakat nasional. Namun begitu, plural juga boleh menimbulkan cabaran ekonomi yang tidak terurus dengan saksama. Salah satu kesan negatif yang sering dikaitkan dengan masyarakat plural ialah ketidaksamarataan dalam pengagihan sumber ekonomi. Horowitz menyatakan bahawa dalam banyak masyarakat majmuk, wujud jurang yang besar antara kumpulan etnik tertentu dalam memberi akses kepada pekerjaan, pendidikan dan boleh juga peluang perniagaan. Ketidakseimbangan ini bukan sahaja mencetuskan ketidakpuasan sosial, malah boleh menjejaskan kestabilan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Itu sahaja. Kesan-kesan pluralisme terhadap sosial. Pertama adalah fahaman pluralisme ini juga boleh menyebabkan keutuhan masyarakat. Yang beragama terjejas dengan erti kata lain, fahaman pluralisme ini dapat memecah belahkan masyarakat. Yang kedua, budaya-budaya luar yang dimaksudkan hedonistik. Hedonistik ini didefinisikan sebagai satu perilaku sub budaya yang berunsurkan negatif dan bertentangan dengan adat ketimuran serta yang diajar dalam agama. Seterusnya, seks bebas atau zina ini memberi kesan buruk terhadap sesiapa sahaja yang menjubahnya, walaupun contohnya seseorang yang melakukan seks bebas boleh dijangkiti HIV, gonorrhea dan penyakit kelamin yang lain. Faham pluralisme ini juga membawa kepada budaya-budaya barat dan luar dan disebarkan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda kini mudah terpengaruh dengan anasir-anasir
luar yang sanggup mempertahankan pendapat mereka. Yang salah itu walaupun mereka perlu mendarakahi ibu bapa mereka sendiri. Sebenarnya kesan terhadap agama di Malaysia. Fahaman pluralism ini menjadi salah satu punca panduan kehidupan manusia yang meliputi pelbagai aspek dalam agama Islam pudar, seterusnya dihapuskan serta-merta. Seterusnya, fahaman ini juga menjurus ke arah mensia-siakan perjuangan agama dan perutusan kitab-kitab suci yang telah secara susah payah disebarkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Pindaan di bawah artikel 11-1 Perlembagaan Persekutuan yang dimaksudkan ialah tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal -4 mengembangkan agamanya. Mengikut penulisan ini, di laman sesawang Wilayah Persekutuan, Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2019, permohonan oleh pihak tertentu berkaitan kedudukan dan bidang kuasa mahkamah syariah yang dianggap mengancam dan kebebasan beragama. Ini satu artikel ataupun pindaan yang sangat berbahaya kepada umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faris Mamin bin Muhammad Fauzi 072458 dari ISM Muslim Counselling 7A. Saya akan menerangkan berkaitan rumusan, cadangan dan juga penutup berkaitan tajuk Pro-Smart ini. Secara keseluruhan kajian, keseluruhan tugasan, Pro-Smart ini merupakan satu analogi moden yang membawa pelbagai cabaran kepada masyarakat Islam dan juga umat Islam di Malaysia. Walaupun kita lihat Pro-Smart ini daripada sudut positif dia memberi keterbukaan dan juga toleransi, tetapi ia berisiko apabila fahaman Pro-Smart ini dia menafikan mengenai kebenaran mutlak Islam dengan menyamaratakan semua agama di dunia dan juga di Malaysia. Sebagai langkah untuk mengatasi Pro-Smart ini, saranan dan juga cadangannya adalah dengan menerapkan pemahaman Islam yang betul melalui pendidikan berlandaskan agama Islam dan juga berlandaskan Ahli Sunnah wal Jemaah, iaitu dikenali sebagai Aswaja. Juga menetapkan ataupun memperketatkan kawalan ke atas penerbitan makalah ataupun poster ataupun media sosial dan sebagainya, supaya tidak mengandungi unsur-unsur pluralisme yang sesat lagi menyesatkan. Kesimpulannya, Pro-Smart ini tidak boleh ditolak sepenuhnya kerana masyarakat di Malaysia hari ini menerima keterbukaan dan juga dia menuntut keterbukaan, tapi kita perlu ada satu garis panduan yang jelas dan nyata supaya tidak merosakkan prinsip-prinsip asas Islam. Kita sebagai umat Islam hendaklah supaya berwaspada dan sentiasa mengukuhkan kefahaman akidah supaya tidak terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang boleh mencairkan ataupun yang boleh mengganggu dan menggugat identiti dan akidah Islam pada hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.